Cerita ini bermula di sebuah kafe apabila Syahrin, seorang pelajar yang baik hati, lemah lembut dan juga pemaaf, secara tidak sengaja membuatkan sahabatnya Aizat menjadi marah. Peristiwa kecil itu mencetuskan ketegangan dan konflik yang tidak dijangka, menguji persahabatan mereka serta kesabaran setiap watak yang terlibat. Ni, jom kita buat. Ni yang ni saya. Aku tak sengaja. Kau dah kenapa? Aku minta maaf. Aku boleh ganti. Parents semua boleh ganti dengan duit ke? Tak payah. Alah, kau macam dengar dengan Aizat tu kat dalam malam je. Dah lah, benda ni cerita. Saya ni kau okey lah. Woi. Aizat. Aizat, kau nak buat apa lagi ni? Tak aku nak apa dengan kau. Kau ingat kau lepas dengan aku, ha? Kan aku ganti baru. Aku tak kisah kau nak ganti baru tak? Tak, kau nak ganti baru. Kau nak buat apa ni? Kan aku dah minta maaf. Semua dah salah. Salah kau! Allah. Hanin. Aizat tu. Kenapa dia pukul tarik? Kita kena sok atas ada. Hanin, tu kanan tu. Ini jenayah. Kau nak tunggu dia mati dulu! Dulu. Aizat! Tolong aku sakit. Dia pergi klinik lah. Jom kita bawa. Syarif. Syarif, kau boleh bantu tak? Aizat! Kau nak apa? Ni bukan urusan kau lah. Bos aku. Aku dengan kau lah. Korang, aku rasa kita kena buat sesuatu. Bukan rasa lagi, kita memang kena ambil tindakan. Kalau kita biarkan, benda ni akan jadi lebih teruk. Tunggu. Jangan terburu-buru. Terburu-buru? Mimi, dia dah ceraikan orang. Ini bukan hal kecil lagi. Aku kenal Aizat tu. Dia bukan macam ni dulu. Semua orang boleh berubah, Mimi. Dia buat semua benda ni mesti ada sebab. Sebab bukan alasan untuk menceraikan orang. Apa kata kalau kita bagi dia peluang? Peluang? Berapa banyak lagi peluang yang dia perlukan? Kalau bukan kita yang hentikan, siapa lagi? Aku nak buat laporan polis. Itu keputusan aku. Aku pun. Kalau kau tak nak ikut keputusan kami, biar kita orang je yang buat. Jom. Kita boleh bincang benda ni elok-elok lah. Yelah, Hanif. Betul lah, kita nak buat sekolah ni kat mana ni? Kita buat kat dalam rumah. Jom, kita kat dalam rumah. Boleh juga. Jom. Macam Aizat tu. Rasa betul lah apa yang dia cakap. Mesti dia ada sebab kenapa dia buat macam ni. Jom kita pergi jumpa minta apa yang dah.
Kenapa dia nangis? Sebenarnya orang jangan sangat. Aizat, Korang nak apa? aku tahu kau banyak masalah, tapi ini bukan diri kau yang sebenar. Cerita dia macam ni. Ya, Mak. Kenapa? Kenapa dengan ayah? Ayah balik mabuk lagi? Tak lah, Mak. Saya pun penat lah. Saya penat. Setiap hari kena hadap benda yang sama. Dekat rumah tak pernah aman. Aku penat dengar orang menjerit. Aku penat tengok mak aku menangis. Aku cuba untuk tahan semuanya sendiri. Tapi lama-lama, aku marah dekat semua orang. Silap aku. Tapi kenapa kau lepaskan kemarahan kau dekat Syahrin? Taklah, aku rasa tu satu kepuasan untuk aku. Tindakan kau tu tetap salah. Sakit yang kau rasa tak sepatutnya jadi alasan untuk sakitkan orang lain. Betul tu. Itu cuma tambah luka pada kau dan juga orang lain. Kita jumpa kaunselor Aizat. Kau luah dia semua apa yang kau rasa. Mungkin tu boleh tenangkan diri kau. Dah siap ni? Belum lagi tu. Saya lagi susah. Banyak juga kita kena buat tu. Korang? Aizat, kau dari mana? Aku dari kelas tadi. Aku ada benda dah nak beritahu. Boleh je, duduk lah. Korang, aku sebenarnya dah sebulan lebih dah jumpa kaunselor. Aku ingat aku kuat bila aku marah. Tapi sebenarnya aku lari. Apa yang aku buat dekat Syahrin sebelum ni, semua tu salah. Dan aku betul-betul nak jumpa dia. Korang bantu aku boleh? Boleh, kalau itu yang kau nak buat, kami ikut. Syahrin. Aisyah, aku datang bukan untuk minta kau lupakan apa yang dah jadi. Tapi aku datang sebab aku betul-betul nak minta maaf dengan kau. Tak apa, Aisyah. Duduk dulu. Aku memang tak boleh nak buat untuk kau lupakan apa yang dah jadi. Tapi kali ni aku memang betul-betul nak berubah. Ya, betul, Aisyah. Memang betul kau tidak boleh buat aku lupa semua tu. Semua tu akan menjadi luka yang akan meninggalkan parut. Tapi Aisyah, aku nampak kau cuba untuk berubah. Dan itu sangat penting. Aku maafkan kau. Terima kasih Syahrin. Sama-sama Aisyah. Setiap perjalanan hidup penuh warna. Ada saat gelap, ada saat cerah. Ada cabaran yang menguji dan ada detik yang membawa kebahagiaan. Namun di sebalik segala liku itu, kita belajar tentang kekuatan hati, erti persahabatan dan peluang untuk berubah.
Benarlah kata orang, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita terluka, tapi yang penting kita masih ada antara satu sama lain dan kita masih boleh memilih untuk berubah. Itulah keindahan hidup yang sebenar.